Assalamualaikum Daniel, apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama-sama dengan Muhammad Daniel Amsyah bin Muhammad Jamil, merupakan tokoh murid lelaki bagi Tadika Integrasi Jinis Khalifah bagi tahun 2026. Saya bersama dengan Muhammad Daniel Amsyah bin Muhammad Jamil, merupakan tokoh murid 2025. Daniel telah berada dengan kami sejak berusia setahun 10 bulan di Tadika Integrasi Jinis Khalifah Bandar Putra 2. Alhamdulillah, Daniel adalah seorang murid yang sangat baik dan menyenangkan hati semua guru. Terlalu banyak pencapaian Daniel Amsyah di Tadika Integrasi Jinis Khalifah. Kan pelajar yang pertama mendaftar di TIJK Bandar Putra 2 sehingga berusia 6 tahun. Daniel seorang pelajar yang sangat berwibawa, cerdik dan juga cepat menghafal. Dan daripada segala aspek dan penilaian yang telah dilaksanakan, Alhamdulillah kami telah memilih Daniel Amsyah sebagai tokoh murid. Daniel seorang pelajar yang bukan saja berjaya menguasai akademik tetapi juga sentiasa mengikuti kegiatan co-curriculum, aktiviti di dalam dan juga aktiviti yang diadakan di luar tadika. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada kedua ibu bapa Muhammad Daniel Amsyah dan juga syabas kepada guru-guru yang mengajar beliau. Saya mendoakan semoga Daniel akan berjaya dunia dan akhirat serta menjadi anak yang sentiasa mendoakan ibu bapa dan guru-guru. Salam maju jaya. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Daniel Amsyah bin Muhammad Jamil. Umur saya 6 tahun. Saya sekolah Tadika Integrasi Jinis Khalifah BP2. Saya suka sekolah kerana sebab ada banyak kawan-kawan. Di TIJK BP2 semua cikgu baik-baik. Selain itu, saya banyak belajar di TIJK. Antaranya, saya pandai Jawi, Ikak, Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu dan banyak lagi. Di TIJK, bukan sekadar belajar, kita juga banyak melakukan aktiviti. Terima kasih Bapa dan Mama sebab hantar saya di TIJK. Terima kasih TIJK. Bye-bye. Jangan lupa mendaftar di TIJK 2026. Daftar sekarang. Bye-bye.